masuk sekaligus lah sebab dia dalam 30 minit macam tu. Panjang, ada setengah orang boring kan. Jadi saya buat part-part. Jadi tak adalah banyak masa sangat kan. Tak adalah boring sangat. Okay. Saya rasa itu saja untuk hari ni. Kepada mereka, saya tak repeat 3 budak hitam. Best cerita ni. Saya suka bila saya baca tu. Saya tak terfikir demi ending actually. Bila saya tengok ending ada punya permulaan tu. Permulaan dia yang mana seorang budak hitam ni dia tertendang botol, ada gabus, macam cerita Aladdin lah kan, macam cerita Aladdin kan. Dan bila dia terbuka, keluar macam tu. Mintalah 3 permintaan. Macam, boring macam tu ni. Nasib biasa baca sampai habis. That's why kita moral of the story daripada sini pun 1 point daripada apa yang saya dah buat. Baca sampai habis. Sebab anda takkan jangka dia punya ending tu memang, tiba-tiba jadi lain. Macam cerita Tamil. Ada pula kaitan dengan cerita Tamil. Cerita Tamil macam tu lah. Selalunya dia punya ending tu jadi lain. Ini jadi lain. Dia macam cerita Tamil. Sebab ending dia minta 3 permintaan ni pun saya tak terfikir. Budak hitam okey lah. Hitam putih okey lah. Tapi bila main permintaan